Siapa yang cek tu, Straf? Tak ada apa-apa T-Rex. Aku cuma cek kalau mau jual cat. Tengok ni. Bila dah sampai cat tu T-Traf? Kejap lagi mau sampai sudah, okey? Hantarannya sudah sampai. Oh ya, mana barang catnya? Tu catnya. Okey, baik aku pergi dulu. T-Rex, boleh angkat cat tu tak ini? Malas. Traffic, boleh tolong angkat cat je? Yalah, okeylah. Angkat cat yang warna putih. Okey. Beratnya. Wah. Alamak. Sorry, Traf. Aku tak sengaja dijatuh cat, Traf. Waduh, bahaya ni. Ren, boleh angkat cat yang luar tu? Boleh je. Aku boleh angkat. Nah, besarnya. Aku tak boleh angkat lah. Angkatlah. Tak boleh angkat lah yang berat tu. Iya. Ui, memang kena lagi ni. Sudah. Tak payah buat angkat cat lagi. Cuma satu cat je. Gara-gara si Rem dan Traffic menyesatkan aku je. Sudahlah, jangan begitu. Tak baik. Dalam mau ambil gambar lah. Okey, kita ambil gambar satu kali. 1, 2, 3. Cekrek. Kancang. Alamak, ada rambut pula. Nyusahkan lagi pula. What the hell? Okey, ambil sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Cekrek. Wah, kan cantik T-Rex. Okey, macam mana nak caranya kat jualnya? Macam mana nak caranya? Macam ni. Oh gitu, macam tu. Ya. Okey, dah siap. Sekarang kau tunggu aja ya. Okey, T-Rex. Kau buat apa ni, T-Rex? Alah, tak ada apa-apa. Aku cuma cekkan warna orange je. Hehe. Aduh, menyusahkan aku je. Kan aku tercakap jangan buat cat tu. Itu untuk jual. Oh ya, aku saja je pakai cat warna orange tu. Hehe. Apa tu? Ada bunyi lah. Wah, ada orang beli lah. T-Rex, ada tak lagi cat tu? Alamak, aku guna supaya habis. Apa? Penyesalan aku je. Waduh, macam mana ni? Apa ni? Aku tahu. Hehe. Hantarannya sudah sampai. Akhirnya sudah sampai. Pakcik, ini cat yang warna orange kau suka kan? Nah, ambil duit. Okey, terima kasih. Yes, this time just warna orange. Anak isi semua batu. Aku kena scam. Tidak, aku nak ngemis kat luar lah. Sedekah, habis kena scam. Sedekah.